Dan sebaik-baik jalan tariqah ialah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan, saya nak sebut sikit tentang huda ni. Huda maksud apa? Petunjuk. Petunjuk ada berapa bahagian. Satu, petunjuk dengan bermaksud melakukan bimbingan, tunjuk jalan, ilmu. Ini petunjuk yang mana kita semua mungkin ada. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuk huda ke jalan yang lurus. Satu lagi, huda dengan makna hidayah, menentukan manusia memilih hidayah ataupun tidak memilih hidayah. Iaitu taufiq. Hidayah itu taufiq. Yang ni tak ada. Yang ni siapa saja boleh? Allah Jalla wa'ala. Yang kata dia menjadi petunjuk, Nabi itu petunjuk. Petunjuk bagi tahu yang ni yang benar, yang ni yang salah. Adapun petunjuk dengan maksud menjadikan manusia, menentukan manusia itu memilih yang benar. Itu hanya Allah. Itu yang Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada engkau siapa yang kau sayang. Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Petunjuk itu maksudnya. Kita ni ilmu banyak mana pun hanya boleh ajar orang. Tapi untuk menentukan manusia memilih petunjuk, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu walaupun kita salat, kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, iaitu taufiq tadi. Tuan-tuan faham yang tu? Faham yang kedua pula. Yang kedua ialah dalam hidup ni manusia yang mendapat kembali pada Allah ini ada dua. Manusia yang kembali pada Allah ada dua. Allahu yajtabi man yasha'u. Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah yang ijtiba, yajtabi. Allah yang memilih kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah yang memilih kepadanya siapa yang dikehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan dia memberi petunjuk kepadanya sesiapa yang selalu kembali kepadanya. Ada dua. Dengar elok, ada dua. Dalam hidup ni ada dua. Satu dia panggil al-ijtiba, satu panggil al-hidayah. Satu pilihan, satu petunjuk. Apa bedanya? Quran sebut banyak. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Daripada bapa-bapa mereka dan zuriat mereka, kami tabalkan mereka. Ijtabaya. Dan kami petunjuk mereka. Ada dua. Apa beda dua ni? Dua ni manusia yang kembali pada Allah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Manusia yang kembali pada dia yang pertama ialah orang yang taklah kata mencari hidayah, tapi Allah pilih nak bagi kat dia hidayah. Nak bagi dia kedudukan di sisi Allah. Tapi dia kelihatan tidak berusaha. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memberi petunjuk kepadanya yang bahagian kedua, sesiapa yang selalu usaha nak kembali padanya. Macam ni. Saya nak bagi faham. Dalam rezeki, contoh nak bagi. Ada orang pergi cari rezeki, dapat rezeki. Keluar buat usaha. Ada orang kadang-kadang duduk saja, rezeki mai kat dia. Ada tak? Orang mai hantar.
Orang main hantar kat dia. Tiba-tiba dia dapat benda tu. Dia pun tak terbayang dia nak dapat. Ada orang usaha jadi kaya. Contohnya, ada orang tak usaha pun, tiba-tiba mari satu hamba Allah jumpa dia, berkenan kat dia, bagi duit kat dia, kaya dia. Ada tak? Ada. Jadi dalam hidup ni, manusia yang memperolehi kelebihan ada dua. Satu golongan yang dia tidak berusaha tapi diberi kepada dia. Satu golongan dia berusaha dan dia dapat. Allahu yashtabi ilaihi man yasha. Allah menabal, memilih siapa yang Allah mahu. Yang tu Allah yang pilih. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita tengok dia macam teruk, dia pun macam pening. Berlaku satu peristiwa, terus dia pada Allah. Contoh, ahli sihir Fir'aun yang lawan Nabi Musa. Datang nak lawan Nabi Musa, tahu tak? Tiba-tiba tengok Nabi Musa, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Berubah terus nama mereka disebut dalam Quran. Terus kemudian mati, terus mendapat syahid, terus menjadi ahli syurga. Bahagian ni kita macam tak ada. Allahu yashtabi ilaihi. Allah menarik kepadanya. Tabal, bawa mai kepada dia. Man yasha, siapa yang dia kendaki. Dia pilih fulan, dia lantik fulan jadi nabi. Dia angkat si fulan jadi Imam Mahdi. Tak tahulah, Tuhan duk mengaku tu, dia tak dapat peruntukan. Imam Mahdi ni bukan berusaha. Pergi duduk kat ni, pergi kat Uzbekistan pakai serban ke apa, tak. Allahu yashtabi ilaihi man yasha. Dia pilih. Ada orang tengok biasa, keluarga pun biasa, bapa orang biasa, Allah tabalkan jadi tokoh agama besar dia. Alim dia, faqih dia. Allah bagi kat dia. Orang lain baca tak faham, dia baca faham. Orang lain terang, orang tak faham, dia terang, orang faham. Orang lain berhujah, orang boleh patah, dia hujah Allah bagi kat dia. Fasih dia. Allah pilih dia. Allah nak angkat dia. Yang ni kita macam terserah pada Allah. Allah Maha mengetahui siapa yang dia pilih. Mungkin sebahagiannya atas sebab-sebab yang kita tak tahu pada benda-benda yang lain yang berlaku dalam hidup kawan tu. Doa bapa dia ke? Mungkin ada benda baik apa yang dia buat ke? Allah sayang. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'ami wajtabahu wahadahu. Ibrahim itu adalah umat qanitan, beribadat pada Allah, hanifan, cenderung kepada yang benar, tidak termasuk di kalangan orang yang mensyirikkan Allah. Syukur pada nikmatnya, ijtabahu, Allah lantik dia, Allah tabal dia, wahadahu, Allah bagi petunjuk dia. Bahagian ni kita jangan sebab tu kita tengok apa pasal dia tu tiba-tiba dapat kelebihan. Ijtabahu. Habis tu nanyalah kami, tak ada satu bahagian lagi, wa yahdi ilaihi man yunib. Dia memberikan petunjuk kepadanya sesiapa yang selalu kembali padanya. Kalau kita tak terasa kita ni dipilih oleh Allah, kita usaha kembali kepadanya, dia bagi kat kita. Dan kadang-kadang saya sebut contoh supaya orang ni hidup. Akhirat kehidupan yang sebenar. Akhirat kurniaan yang sebenar. Akhirat Allah memberikan kepada setiap orang apa yang dia lakukan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sehingga kamu itu akan dibalas segala perbuatan kamu, kebaikan kamu, balasan kebaikan kamu pada hari kiamat. Contohlah, kita tengok. Ni belajar-belajar.
Kita pergi baca, siang malam, pagi petang baca. Orang tanya ada yang ingat, ada yang lupa. Mai kawan kita ni dia dengar kuliah. Dia dengar ceramah. Tengok sikit-sikit, dia ingat semua. Dia hurai elok lah. Nak buat macam mana? Kita tak adil lah. Aku baca kuat-kuat, banyak tak ingat. Hang ingat. Allah bagi kat dia. Allah bagi kat dia. Dan kita tak payah dengki. Dan Allah mungkin bagi kat kita yang lain. Soal hidayah juga demikian. Ada orang mungkin dia ada buat apa-apa Allah suka kat dia, tapi tak ada dalam fikiran dia nak kembali pada Islam. Tiba-tiba berlaku suatu peristiwa, dia balik masuk Islam. Sebelum tu dia tak pernah cari Islam. Berapa ramai kita dengar orang yang tiba-tiba bertemu dengan satu orang, dengar-dengar terus masuk Islam. Sebelum tu tak pernah fikir pun dia tentang agama. Ada orang study agama, cari mana agama benar. Selepas 3 tahun, Islam benar, dia masuk Islam. Ada orang tak peduli langsung tentang Tuhan dan agama, jumpa dengan satu kejadian, terus ada kesedaran, masuk Islam. Yang ni yang dipilih. Yang tadi yang berusaha. Bila kita faham itu, kita faham tentang kehidupan. Habis nanyalah saya pun hamba Allah juga. Kehidupan yang sebenar ada di akhirat. Yang tu Allah. Bagi orang yang berlaku suatu peristiwa tiba-tiba terus diangkat oleh Allah, bagi dia kelebihan. Tapi bagi hamba Allah yang study agama tu, study agama ni, study kerana nak cari yang benar, buat kajian, buat research, jumpa yang benar, dapat pahala tak di atas semua yang dia kaji? Dapat tak? Dapat. Jadi ini maksud sebaik-baik saya nak maksud hidayah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan. Yang diada-adakan dalam apa? Dalam agama.